Gulai Terengganu ni, dia sebenarnya dia lagi senang daripada gulai Kelantan. Ni buat buka puasa ni, sedap-sedap ni. Boleh cuba untuk berbuka puasa hari ni, resepi gulai ayam ala besut. Belajar dengan founder nasi dagang pertama online, boleh post seluruh Malaysia. Kelantan detected. Cara orang lama versi Terengganu. Boleh dah. Alhamdulillah. Boleh masak gulai hari ni, jom. Okay, dah ni dah sampai di kapal besut. Kita nak masak gulai. Gulai dah. Pakai baju #2 daripada Liana Rahman juga. Hai, okey. Hari ni Aci nak masak gulai ayam cara orang lama besut. Jadi kita akan masukkan bahan-bahan 4 sekawan. Kita akan tumiskan. Ni kita ada bawang merah, bawang putih dan hirisan halia. So, untuk bahan-bahan kalau kita nak masak gulai ayam cara orang lama besut ni, apa yang kita kena ada adalah minyak lah. Hirisan, mayai, bawang merah, bawang putih dan juga hirisan halia. Cili mesing. Tapi hok ni Ati buat sendiri. Ati asam Jawa, ni kita gunakan kerisik. Pes. Pes yang kita buat sendiri. Yang penting kita ada santan segar. Kita dah kita akan masukkanlah semua. Ayam. Ayam ni sebenarnya untuk 3 kilo. 3 kilo. Baju yang Ati pakai ni ada dekat butik Liana Rahman Kelantan. Pakai hari raya kalau kita nak masak-masak lawa kan. Yang ni adalah kod Ziana, ada dekat butik Liana Rahman Kelantan. Kita zaman dulu pun resepi daripada mak mertua Ati lah. Resepi tu dah 80 tahun dah. Sudah dah lah. Sudah. Apalah. Dia kita orang alik sikit. Jadi kita masukkan cili kering. Cili kering kita rebus, lepas tu kita buat biji. Tak ada biji kita beri macam dia garing sikit. Apa? Okey, kalau orang besuk, dia makan dengan roti jala. Lepas tu dengan nasi lah main course. Tapi Ati buat ni nak makan dengan nasi daging tau. Dah macam tubik minyak dah tu. Kita masukkan bahan-bahan kisar lah. Yang ni macam tunjuk tadi, kita ada bawang putih, bawang merah, halia. Okey, kita masukkan. Okey, hak ni kena tunggu lama sikit. Ati akan masukkan nisel. Kalau awak tengok kan, nisel ni memang lembut. Kalau nisel lembut ni memang kita gunakan nisel molek. Kita tunggu sampai dia nisel ni orang panggil sekata lah. Naik comel. Makcik habis baju lah. Tak apalah. Kena tukar baju raya lain lah kejap lagi. Sebelum ni memang Ati jual baju. Tapi yang mana tak tahu lagi, selain kita jual baju, tudung, sebenarnya Ati pun jual nasi daging. Kita ada tahu. Nanti search je. Taste Zamir dulu. Nampak tak? Dia macam dah nak larut. Larut tu, warna dia memang macam minyak. Kita nak masukkan air asam Jawa. Dah comel dah tu. So, kita masukkan air asam Jawa. Gulai Terengganu ni, dia sebenarnya dia lagi senang daripada gulai Kelantan. Ya, saya Kelantan pula. Tapi saya sukalah makan masakan orang Terengganu. Okey, next Ati akan masukkan rempah yang Ati custom lah. Okey, ni rempah tumisan. Kita nak buat pes kan ni. Bila kita masukkan rempah, dia akan jadi macam pes. Sebenarnya rempah yang Ati buat ni ada dekat mana-mana je. Dia pergi kedai atau nak rupah gulai dia bagi. Boleh je. Kalau kata nak pergi kedai tu, oyak je nak rempah gulai. Dia akan buat je. Kalau kita tak tahu nak buat rempah kan, pergi je ke kedai. Oyak saya nak rempah gulai ayam. Dia buat je. Lepas ni kita nak masukkan ayam. Kita kena tunggu sampai pes ni dia macam masuk sikit. Okey, ayam ni yang kita dah bersihkan. Kalau kita melih tadi, kita ikat tadi. Ya, kita payah nak ikat tu kan. Jadi kita masak. Bismillah. Jangan kecam tau. Saya tak pakai tali tangan. Sebab apa ni? Kita nak masak sendiri je. Kita nak makan sendiri je. Sebati dulu kita kacau. Kalau kita masuk air lalu dengan rempah, dia tak kira rasa. Kita nak bagi rempah ni kita tutup dulu sekejap. Kita nak mati awah. Kita nak mati awah. Ni lah orang panggil teknik mati awah. Masukkan kerisik. Kacau-kacau sikit. Dah sebati dah. Nampak tak? Ayam tu macam dia dah tersalut molek dah semua. Kita kena tutup dulu. Bagi ayam ni masuk sedikit. Baru kita masukkan santan dan juga air. Saya nak tukar baju lah kejap. Mecik. Okey. Yang ni kita dah buat untuk apa? Mati awah. Dia dah tubik dah air sikit-sikit tu. Ayam dah half cook dah. Nampak tak? Ayam dah half cook dah. Kita tutup tadi kan. Kita masukkan santan. Yang ni memang santan fresh. Tapi kita pilih santan tua lah. Kalau kata santan muda, dia tak jadi juga. Masukkan terus air. Bismillah. Ni sampai dia macam minyak. Lepas tu nanti kita seasoning dengan garam, gula. Yang ni tak lama pun, lebih kurang dalam 1 jam. Ni senang je sangat. Simple sangat nak buat gulai je ni. Siapa-siapa pun boleh buat.
Terengganu versi orang lama-lama. Arti sebenarnya kita dah siap dah untuk gulai ayam. Okey. So Ati nak bagi satu tips untuk korang. Kalau kata contoh gulai macam tak jadi tu kan, kita gunakan teknik kaut cuah, kaut cuah. Okey, inilah dia punya teknik kaut cuah. Kaut cuah. Bila kita buat lagu tu, minyak tu dia akan pecah minyak. Jadi gulai kita akan dapat cantik. Oh, ni buat buka puasa ni, kalau buat sahur ni sedap doh ni. So kita nak makan pagi pun boleh, nak buka puasa pun boleh. Untuk bulan puasa ni Ati akan buat untuk teh zamir dululah. Next kita akan ada gulai ayam. Apa tu gapo pula lah ni? Okey, selain yang mana tak tahu lagi kan, selain Ati jual baju, tudung, sebenarnya Ati juga ada jual nasi dagang teh zamir dulu. Yang ni ni kita nak buat gulai ikan. Ni Ati nak buat untuk okey, yang ni kita kena tunggu sampai dia gelegok dulu semua. Tak apa, saya ada sini. Saya tak marah. Pecah ni kena buat gini. Okey, ni untuk 30 kilo ikan. Kita kena masuk sosa dah. Nanti sebabnya kita risau nanti pecah kita punya ikan. Ikan ni sebenarnya Ati dah rebus dah. Kelantan detected. Migak ni. Migak. So, kalau yang mana nak dapatkan nasi dagang teh zamir dulu pun ada juga. Korang kena beli dekat TikTok teh zamir dulu. Yang Ati pegang ni adalah set untuk family makan. Yang ni boleh makan untuk 4 orang. Kita ada 4 nasi. Memang Ati memang Ati bagi nasi ni. Ati balut dari daun pisang gini. Comel. Lepas tu bukan saja comel tau. Rasa dia pun sedap. Dia rasa macam orang zamir-zamir dulu masak. Dan yang ni adalah gulai udang dan juga kita ada gulai ikan. Nanti dapatkan dekat TikTok teh zamir dulu. Okey, siapa-siapa yang mana nak beli baju macam yang Ati pakai ni, yang ni ada dekat butik Liana Rahman Kelantan. Yang Ati pakai ni adalah baju daripada Yana Lee. So yang ni kod Anita Riau. Okey, tak Liana tak menantu. Tak teh zamir dulu tak raya. Nak dapatkan dua-dua ada dekat shop dan juga butik Liana Rahman Kelantan.